Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama Rica, banyak sama kita dapat, kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mat daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan lah, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan yuntiasa dirahmati Allah. Tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Cerita kisahnya pagi ni pergi kedai. Kemudian balik daripada kedai tadi, topi dalam pakai motor. Rasa topi dalam pakai motor lah, topi yang biasa pakai. So bila mak masuk rumah terlupa nak buka helmet. Nak buat konten, kali tengok bau perasan. Baru perasan, terus je lah. Alang-alang tu kita buatlah kelainan sikit. Hari ni mak sajalah, sangat simple, sangat senang. Tak tahu nak masak apa dah. Buntu ni. Ikan caru ada. Apa lagi dalam ada freezer tu, beku. Ikan bulan ada. Ikan parang ada. Ikan apa lagi yang ada? Ikan selayang ikan selayang dah masak semalam. Benda tu beku. Prosesnya makin lambat nak masak. So fikir-fikir mana nampak labu, kita basah labu, kebetulan sambal belacan tu ada lagi. Yang semalam punya tu ada balance lagi, boleh makan, dan telur masin. So fikir-fikir masak sayur labu lah. You orang pun tahu kan masak sayur labu tu senang, tak susah mana. Semudah ABC je. Sebab kata Cik Semah pun orang buta pun boleh masak. Dia kata. Dia cakap so hari ni kita masaklah labu masak lemak. Senang, simple je. Dia juga kita tengok kita layan bagaimana cara dia. Mak pasang kipas dapat takut belakang. Dapur ni tak ada aircon. Dan tak ada kipas. So ni dia labu dia. Jauhkan sikit lah mana nak nampak ni. Ni labunya. Barangnya ni dia. Nampak ni. Bawang putih, bawang merah, cili. Nanti mak nak campur dengan tahu. Belasah je lah. Ni kita potong lah. Kuat tak? Kuat lah. Tangan mak tak boleh angkat tinggi secara untuk pengetahuan you all. Mak boleh setakat ni je. Mak teringin nak masak lemak, masaklah lemak ya. Kulitnya ni mak dah basuh tau. Mak dah basuh bersih. Ni mak dah. Kulitnya mak dah basuh bersih. Ni mak dah basuh bersih. Ni. So kita masak lemak je lah. Tak tahu nak masak apa. Aduh. Kita potong lah. Tangan ni sakit lagi. Oleh kerana apa tu, sambal belacan tu ada kan. Makan nak guna ikan masin. Memadailah. So labu lah. Jadi peneman setia. Sesuaikan dengan lauk lah sambal belacan. Ni. Segini cukuplah masaknya. Ni. Nanti kita potonglah tahu. Tahu ni mak potong, kita lebok ke wayar lah. Kita campur je lah tahu dalam tu tak ada masalah. Nak potong macam mana, potong lenak. Tu. Campurkan tahu. Tahu nak campur dua ke campur satu? Campur dua lah. Aduh. Sedap juga. Kita buat dia. Engkau nak campur apa kau campur. Dia tak kisah. Tak ada masalah. Yang ni tadi kita tumbuk. Mak nak tumbuk sekejap Masuk lah. Ni mak tengah tumbuk ni. Masuk Tam. Adik mak balik. Dekat dapur. Ya boleh. Tengah masak je. Mak tengah menumbuk ni tengah menumbuk nak masak lemak ni. Sini patih. Patih kan? Allah. Cium. Cium. Ni siapa ni? Anur. Dah lupa dah siapa nama? Syuhada. Syuhada dia. Ni Umairah. Aduh. Ni Syuhada. Adik mak balik daripada Melaka cuti sekolah ni. Kita tengah masak dik. Masak labu, masak lemak ni jangan tidak lah orang kata ada lah ikan kering ni, ikan goreng. Wallahu alam. Kat atas bagi salam tak ada. Kat dapur? Dapur tak ada. Pergi jumpa kat mana? Mesin. Mesin mana? Mesin 20. Tak jumpa Balan. Tak tahu, tak ada pun. Kalau mak tengah buat rakam mana? Tak apa. Dia jemput dia tak jemput. Kita jumpa Balan. Tak ada. Tak ada. Tak ada pun apa-apa. Anak dara dia yang anak tiri tu oh iya dah kot. Dia tak jemput. Lepas tu ni
kawannya Cikgu Anas. Kan anak dia ada jadi askar tu kan. Dia tak jemput. Selamatlah kita tak pergi. Abang tak menjemput, macam mana kita nak perginya? Mana masak apa? Oh, masalah ni labu, masak lemak ni. Campurlah tahu apa yang ada, belasah je. Dia tak tahu nak buat ni. Aduh. Jangan tidaklah orang kata tangan tak apa nak elok ni. Tumbuklah tangan sebelah ni. Tangan yang kena tu. Ni. Dia tu. Dah beli gerak-gerak? Belum. Sini belah. Sini belah, sini pun belah ni. Dia betulkan tulang lah. Bukan tulang masuknya besi skru semua di dalam. Dah berat. Betul? Ya, hai adik mak menanya ni. Dalam ni skru tu besi, ada plate dia. Kemudian ada skru. Berat bahu ni. Tapi tak pakai andur tu? Tak boleh pakai andur. Sebab nanti dia kena fisioterapi kan, dia kena gerak. Kena gerak-gerak. Gitu dah gamaknya. Terakam lama di gerak. Aduh, siap. Dah, mari kita menumis. Kali ni mak tumis. Ada belen minyak ikan tu nak buang sayang. Seelok-eloknya, masak labu ni tak payah nak menumis. Pakai tangan lah, senang. Mak dah basuh tangan. Masukkan. Bau nama air tangan ya. Tak. Aduh. Kadang-kadang tak nak tumis. Tapi orang ada kesan minyak ikan ya. Masukkan je lah. Kemudian tu masukkan labu tadi. Kita masak yang paling senang. Kita masak macam orang malas. Lepas tu ambil air dalam lesung. Gunakan tangan sebelah ni. Allahuakbar. Tu. Dia dah mendidih. Nanti kita akan masukkan santan ya. Sekejap. Nak tambah air lagi. Buat kuah. Okey dah. Sekejap mak ambil santan. Tunggu sekejap. Tunggu je kat situ. Mana santan mak semalam dah beli santan ni. Kita potong santan kita ni. Tak payah satu kotak ni, tak payah semua Sebab ni kan pati. Ni kan pati santan, masukkan santan ni. Cukup. Tak payah banyak-banyak. Lepas tu kita godak. Nanti kita campurkan tahu ya. Nampak? Kuah dia jadi kuning. Nanti kita masuklah secukup rasa Maggi. Kita makan je lah dengan nasi cukup. Kena dah tu ngam. Masukkan secukup rasa Maggi. Tu aduk merata. Nampak? Kena sambal belacan ngam ni kang. Tu masukkanlah tahu ni terus. Tahu ni terus. Masukkan dia tahu. Apa masalahnya? Kita buat dia. Yang ni telur masin ni dah basuh. Numpang sekali. Biar dia membeku. Ada pula ada cili satu ni Jumpa masukkan. Lepas tu godak sampailah dia mendidih. Apa lagi kau nak campur? Campur. Tahu lembut. Kentang ni kentang pula. Labu ni empuk. Yang tak ada gigi pun boleh makan. Sampai dia mendidih. Jangan ke mana-mana. Tunggu jap. Ada ulat gonggok pula dekat sinki mak ni. Mana kau datang ulat gonggok? Sibuk ulat gonggok ni. Ada ulat gonggok. Okey, tunggu sampai dia mendidih. Ni dia dah siap dah sayur labu masak lemak campur tahu. Dah tak ada benda lain nak dicampurnya, tahu pun boleh lah. Selalu orang masak campur kacang panjang. Suka hati mak lah, mak yang masak. Mak nak campur apa. Betul tak Puan Hamsyah? Betul tak SBC? Buandak Buno Channel, betul tak? Bersama seharian bersama Puan Norisa. Mana menyepi lama Puan Norisa ni? Cik Sal dah lama menyepi. Cik Sal. YouTuber Cik Sal. Ke mana dia pergi Mak buka-buka dia punya konten pun video yang lama. Tak tahu dia ke mana pergi.
Tak sihat ke apa ke. Ni. Sedap ni makan dengan sambal belacan. Kena. Mak nak rasa sekejap. Jom kita rasa kuah dia. Kau ambil tahu satu. Tahu ni. Hujan. Ambil labu. Nak tunjuk kepada netizen ni betapa sedapnya campur tahu. Panas duk. Ikan goreng dah siap. Sambal belacan. Jadilah. Slow masin. Sedap guys. Okeylah. Mak tak menunda lama. Siapa nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Yang penting mak dah masak. Kau jangan banyak cekadak yang dalam rumah ni. Makan apa yang ada. Ya. Ni dia. Panas. Okeylah, jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, dekatkan batasi aksi peribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki diri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Masuk. Please welcome my content. Siapa yang masuk, automatically mak akan cari you all. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom makan. Jomlah. Jom makan. Jom.